Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuahnya selilit kepala, mujurnya selilit pinggang. Kecilnya menjadi tuah rumah, besarnya menjadi tuah negeri. Durhaka anak kerana ibunya, binasa anak kerana bapaknya. Celaka anak kerana kaumnya, larat anak kerana sekampungnya. Apa tanda orang bertuah? Hidup mati memegang amanah. Apa tanda orang terpandang? Petuah dijunjung, agama dipegang. Encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan, kembali kita bersua dalam majlis literasi budaya Melayu, yang mana pada hari ini kita masih melanjutkan bacaan kita, iaitu membaca sebuah buku yang berjudul Kearifan Pemikiran Melayu, karya besar Datuk Haji Tenas Effendi, yang mana pada hari ini kita telah pun sampai kepada bab yang kedua, iaitu Pemikiran Melayu tentang pendidikan keluarga. Berikut ini adalah ringkasannya. Kalau anak tidak dibina, hutang bertambah, maruah tercampak, kaum binasa bangsa pun rosak, dunia akhirat beban dibawa. Bila anak tidak dibela, hidup terbuang, aib menimpa, mudanya rusak, tua binasa, dunia akhirat beroleh nista. Dibela dengan kasih sayang, dibela dengan pekerti terbilang, dibela dengan adat dan undang, dibela dengan berhati lapang, dipelihara dengan petuah amanah, dipelihara dengan berlelah payah, disempurnakan dengan bekal patutnya, disempurnakan syarak dengan adatnya, disempurnakan syarak dengan adatnya, disempurnakan bungkus dengan isinya, diselimut dengan kasih sayang, dipayung dengan budi pekerti, dipayung dengan budi pekerti, dilambuk dengan petuah amanah, supaya ke bawah ia berakar, supaya ke atas ia berpucuk, supaya di tengah ia berbatang, supaya mengelak azab dunia.
supaya mengelak azab dunia, supaya menjauh siksa neraka.